Okay, sekarang kita nak buat buku sila ikatannya. Okay, so macam ni. Okay, so dia boleh bergerak. Nampak? Okay, so kita tarik macam ni. Hoi! Ya, so ini ikatan buku sila. Okay, sekarang kita nak buat simpul angka 8. Okay, so ambil dia macam ni. Okay. Belakang. Hoi. Dia ada satu angka 8 di sini. Nampak tak? Okay. Okay, sekarang kita akan buat ikatan bunga keti. Ikatan ketiga. Jadi, firstnya kita kena lukkan dia. Jadi, dia satu lubang lah di sini. Lepas tu jari kita kekal ke atas macam ni. Okay. So, yang tali ni, dari sini, dari bawah, kita buat dia ke depan. Kan ke depan dah. Lepas tu kita pegang ini, masuk ke lubang ni. Yang bawah jari ni. Lepas tu, ikat. Dia jadi bunga keti. Dia sebenarnya boleh move. Boleh move ya. Nampak? Sebenarnya boleh move. Baiklah. Ini bunga keti. Yay! Seterusnya. Sekarang ikatan keempat iaitu simple kerusi. So, dua loop yang ni. Lepas tu kita tarik dia. So, dia jadi macam ni. Kalau kita nak buat lagi pun boleh kita kemaskan dia. Satu loop. Kita masukkan telinga dia tadi. Macam ribbon dia. Satu loop lagi. Masukkan telinga dia. Kita boleh buatlah selebih-lebihnya. So dia akan jadi macam ni. Seterusnya kita akan buat simpul mano. Yang terakhir lah, simpulan terakhir. So dia ada dua cara. Saya akan pilih cara ni. Bulatkan. Buat loop seperti yang tadi. Buat loop dua. Satu depan, satu belakang. Lepas tu macam ni, gabungkan. Macam ni gabungkan. Lepas tu tangan kita letak ke dalam tengah ni. Lepas tu tarik. Yes, itu sahaja. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Gulung-gulung, lepas tu lipat. Kemaskan. Bakar. Next. Anduk kepala. So, kita kena lipat. Lipat sikit dah. Lipat sikit. Sementara ni rambut ke. Angkat sikit tau. Kain ni kena masukkan. Cik video apa ni? Lepas tu anduk tangan pergelangan. So kita pun kena lipat dia sikit. Lipat kain ni sikit. Macam ni. Baik. Tangan. Tangan. Naik yang ni. Turunkan. Turun ke bawah. Turun ke bawah.
badan. Okey, sekarang anduk lutut. Okey, lepas tu sama, kita kena lipatkan sikit. Tinggal segitiga dia kecil sikit. Macam ni lah. Okey, macam ni. Baik, lepas tu kita balikkan. Okey, segitiga di atas lutut. Okey, segitiga di atas ya. Nanti kita kena turunkan. Lepas tu silang ke belakang, ikat ke depan. Okey, kiri atas kanan, kanan atas kiri. Baik. Okey, then kita sama kemaskan dia. Okey, simpan. Simpan balik. Okey, lepas tu yang ni turunkan and balut sini. Okey, kemas-kemaskan. Okey. Sini. Nice. Okey, sekarang anduk yang terakhir iaitu anduk dada. Baris dia. Senangkan diri. Rehatkan diri. Baris dia. Selamat pagi puan, saya Venus Yokoa. Bersedia untuk menerima ujian amali kawat kaki kursus Pak. Bergerak ke kanan sing. Bergerak ke kiri, belakang sing. Menghadap ke belakang, ke kiri sing. Menghadap ke hadapan, belakang sing. Bergerak ke kanan sing. Dari tengah, cepat jalan. Squat. T. Bergerak ke bergerak ke kiri, belakang sing. Dari tengah, cepat jalan. Squat. T. Menghadap ke hadapan, ke kanan sing. Squat, keluar baris. Dari tengah, cepat jalan. Hormat kanan. Mat. Squat. T. Dari tengah, cepat jalan. Hormat selaku menemasi je. Hormat ke depan. Mat.